Okey. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua penonton Bowling Cup. So this is our first match today. Tolong share live kepada member-member semua. Tolong share live. Okay, tape off. Okay, pada yang tak tahu, hari ni hari pertama untuk Bowling Cup di Soccer Park. Okay, menyaksikan 8 tim akan bertemu. 8 tim akan bertemu sesama sendiri. Dan ini hari ni pada berapa bulan ini? 17 hari bulan. 17 hari bulan. Perlawanan pertama. Tip off baru sebentar tadi. Perlawanan antara Oh, sorry. Okay, bagi yang ada dekat dalam live, tolong share link. Okay, bagi yang bertanya macam mana format permainan Bowling Cup pada musim ni, kita panggil musim ni. Permainan merangkumi 4 kuarter dan 12 minit running clock. So 12 minit running clock. So kebanyakannya partisipan pada musim ni dari Lembah Gelang lah. Okay, apa yang unik dekat league ni? League ni kita offer ada player stat. Kita ada live stream. Dan kita ada juga fotografer. Okay, kepada yang bertanya Kak Mat, aku bagi link baru. Okay, siapa top team Sorry lah, komentator tak buat study lagi. Tapi yang saya dengar, tim daripada Subang Jaya merupakan orang cakap Top Gun lah dari segi line up. Tapi kita tak tahu sebab anything can happen in this Bowling Cup. So mana yang belum tahu boleh jenguk website www.soccerpark.com untuk tengok standing, untuk tengok tim apa yang bertanding dan skedul. Okey, 12 minit running clock. Itu adalah format permainan pada Bowling Cup. Dan yang lain-lain punya rule semua perlu tiba.
Okay, dan masa sekarang 7 minit 45 saat. Phone tegak Phone tegak leceh lah. Nanti struggle nak kena pusing-pusing. Okay, Bowling Cup malam ni dibawakan secara langsung oleh TikTok Live. Dah boleh share link ataupun pergi ke profil saya, Iqbal Saleh. Why not live on YouTube? Jilim, tu last minute lah. Maybe we can consider that. Okay, this is an amateur league that combine all the players from the mostly from Klang Valley lah. Bowling pun boleh. Okay, yang korang dengar bunyi pin tadi tu ada shot clock Shot clock ada dekat sebelah saya. So maybe next game kita adjust sikit lah position supaya member-member dalam live boleh tengok berapa skor sekarang. So sekarang ni saya akan update lah skor sekarang 14-5. Tim baju gelap 14 dan tim merah 5. Sorry lah, member pun tak hafal nama tim. Direct phone je. Bajet kaput. Okay, masa untuk kuarter pertama tinggal 4 minit 55 saat. Foul. Sebab clear sound. Yes, must be the owner. Haha. Skor 16-5. Sorry ya guys, aku pakai warna jersey je lah nak describe dorang. Seorang gelap, seorang merah. Okay, view sekarang dah 99. Oh, adakah kita ada injury? Adakah injury pertama di tournament ni? Basket count.
Saya tak sangka buat live makan bateri banyak N1. Tidak N1. Tidak N1. Masa sekarang 2 minit 35 saat. Tim baju gelap 17 dan tim merah 5. Okay, pada yang bertanya kat mana Sakepak ni? Sakepak berada di Shah Alam, Seksyen 6. Nanti later saya pin location. Okay, so macam mana skedul game untuk Bowling Cup? Bowling Cup diadakan pada setiap hari Rabu, Khamis dan Sabtu. Rabu, Khamis dan Sabtu. Weekdays punya game pada pukul 9 dan 10. Weekend punya game ada 4 game. Pukul 5, pukul 6, pukul 8 dan pukul 9. Okay, kenapa tak buat hari Jumaat? Jumaat kita bagi peluang untuk Friday night di Sakepak. Still dari nombor 55. Side step. Cuba untuk bank shot tapi tak masuk. Nombor 55 masih lagi pengawal bola. Turnover. Basket count. Point 21 berbalas 6. Masa tinggal 1 minit 15 saat untuk suku masa pertama. Adakah tim merah berjaya untuk mendapatkan rentak? Cantik sekali post move daripada Kumar, nombor 96. Poin 23 berbalas 8. Bank shot 3. Basket count. Okey, tim merah slowly mendapat rentak dengan ketidakberhasilan cubaan daripada tim hitam. Okey, tamat suku masa pertama dengan keputusan tim hitam, tim baju gelap 23 dan tim merah 11. Kita ada lagi 3 kuarter. Sebelum tu, sementara menunggu, inilah suasana.
Ada nama team. Komentator tak alert lah. Okey, berjaya mendapat sedikit information sebelum kita sambung pada suku masa kedua. Tim merah, tim Brick City. Adakah mereka akan break malam ni? Ataupun mereka berjaya menumpulkan pasukan Daki? Botak tak fokus. River ke border botak yang mana ni? Ramai juga kepala botak dekat dalam ni. Basket count. Masih lagi dalam pegangan. Okay, 3 daripada kumpulan, daripada pasukan Brick City. Left screen. Left. Offensive rebound. Cuba untuk membuat Pinoy step. Okay, pada yang baru masuk, okay, sekarang kita tengah menyaksikan perlawanan pertama untuk Bowling Cup antara Brick City baju jersey merah dengan pasukan Daki, pasukan itik-itik. Poin sekarang 26 berbalas 14. Daki masih mendahului. Join eh.
Cantik pergerakan daripada pasukan Brick City untuk merapatkan jurang mata dengan pasukan Daki. Defensive rebound. Oh, mengganggu komen. Sorry lah, tak perasan lah. Macam mana nak saya nak block komen lah. Tapi tak nak block. Tak fun lah. Come on man. Okay, mata untuk suku masa kedua. Time 7 minit. Mata Daki mendahului dengan 28 berbalas 16 dan basket count. Sorry, baru 28. Susah lah, tak nampak scoreboard. Hello Hanif. Okay, turnover demi turnover kita dapat saksikan. Oh, Nash KSFK. Thanks for the acknowledgement. Suara aku romantik ke? Apalah, kita cuba. Mantap kumpulan Daki melebarkan jurang dengan poin sekarang 30 berbalas 16. Time out dipanggil dengan masa 5 minit 27 saat. Okay, format permainan untuk bowling cup ni 12 minit running clock Ada 4 kuarter. Ada 4 kuarter dan jangan buang sampah merata-rata. Yes. Jangan buang sampah. Pesanan penaja. So, sampah juga ada disediakan kat sini. Korang yang dalam live, share sikit. Okay tak view ke nak dekat sikit ke nak tinggi sikit ke korang nak aku diam je? Tak boleh tinggi sikit Pak. Boleh. Tapi aku macam kelar kabut. Tinggi lagi betul. Panggil Faiz. Mantap. Khidmat masyarakat yang kita perlukan. Sambil-sambil kita bermain, kita menjaga alam sekitar. Okey, perlawanan diteruskan. Nak suara orang lain, sorry lah. Aku dah call Taylor Swift. Dia tak angkat pula. Mantap Saku function. Yes sir. Because he owns Discord, man. Post move dari Aish. Dish out. Top back for 3.
Dengan masa tinggal 4 minit 35 saat. Mata untuk kumpulan Daki 32 dan kumpulan merah, kumpulan Brick City 19. Saya rasa kumpulan Brick City kena mengurangkan turnover ya. Macam bola. Mantap, dua mata daripada Kumar untuk pasukan Brick City. Dan kita boleh tengok pasukan Daki masih lagi tenang untuk mengawal corak permainan. Dan foul dipanggil oleh referee. Foul ke? Masa tinggal 3 minit 12 saat dan mata kumpulan Daki 32, kumpulan Brick City 21. Ni baru separuh masa yang kedua, separuh masa suku masa yang kedua. Kita ada lagi dua kuarter. Cubaan yang tidak berjaya mendapatkan mata dari kumpulan Daki sebentar tadi. Turnover dan fast break. Adakah berjaya mendapatkan poin? Berjaya. Daki dengan tenang melebarkan jurang perbezaan mata. Tembakan dari Naji tak berjaya. Apa yang unik dekat tournament Sakapak ni, kalau bola keluar ambil sendiri. Yes sir, bola keluar ambil sendiri. Paket. Poin sekarang untuk pasukan Daki 39 berbalas 21. Oh mak, sorry. Nanti permainan 3-man wave. Dan turnover lagi. Pasukan Daki di kuarter kedua menunjukkan masa tinggal lagi 5 saat. Habis suku masa yang kedua. Dan kita boleh lihat poin 44-21.
44 pasukan Daki, 21 Brick City. Adakah Brick City memang brick pada malam ni? Sama-sama kita bincang. Kita ada 2 kuarter lagi Korang nak host jalan-jalan, bagi 2K like. Baru host jalan-jalan. Siapa main untuk Brick City? Okay, so far yang saya kenal kita ada Aish, kita ada Naji. Naji kalau SBL dia main UBSA. Dan kita ada Topek main Slambis. Dan kita ada geng-geng Topek yang saya tak kenal. Tadi Red Bull. Rumah, jaga budak. Jangan serius sangat Di. Di, jangan serius sangat. Iqbal main ke? Main kot. Nak tengok main, saya main besok lah. Move dari Karan. Repol, pada yang baru masuk, okay, selamat datang ke Bowling Cup, tournament pertama yang dibuat di Sucker Park, Section 6 Shah Alam. So, perlawanan pertama menyaksikan antara kumpulan Brick City berjersey merah dan kumpulan Daki berjersey hitam. Okay, dan sekarang kita berada di suku masa yang ketiga. Poin sekarang 44 berbanding 21. Daki mendahului jersey hitam. Laju dah 3K. Aku kena jalan dah ni. Okay, dah 36. Lagi hole jalan.
Kumpulan Brick City menukar kesemua pemain, kelima-lima pemain masuk ke dalam gelanggang. Masa 8 minit 52 saat. Pada 44 berbalas 23. 44 berbalas 23. Pasukan Daki masih mendahului. Sebab masa jalan member terus bangun. Medik ada, kita ada sediakan kit keselamatan yang kita panggil. Kit perubatan dan juga khidmat ais yang dibeli di kedai Runcit. Hai. Baru masuk live. Sekarang kita tengah menyaksikan perlawanan pertama untuk Bowling Cup antara Brick City dan juga pasukan Daki. Kalau ikut poin sekarang, pasukan Daki masih lagi mendahului dengan 47 berbalas 23. Pasukan Daki berjersey hitam dan pasukan Brick City berjersey merah. Medik ada. Saya selaku host live juga ada sijil PBSM. Brick City ni bandar Sentul ke? Brick City bukan bandar Sentul lah. Dia bandar kacuk. Dia kacuk pemain-pemain dari Lembah Kelang. Ada yang dari Shah Alam, ada yang dari luar Shah Alam. Sekarang kita di suku masa yang ketiga dengan masa berbaki 4 minit 59 saat. 4 minit 59. Saya dah dekat 5 minit ni. Time out dipanggil. Okay, sementara time out kita tengok crowd. Lepas ni kita ada lagi satu game Crowd yang dah ready, yang ada di Soccer Park.
Steady. Kita ada juga nak tengok ref. Ref ada kan? Ref ada. Ini satu. Kita tak boleh kacau ref kan? Ref tengah fokus. Nanti back call kurang kat marah. Tiba-tiba laju tempo permainan sampai tak terkejar kelajuan kamera. Okay, untuk game kedua host rasa kita akan pergi ke belah table official untuk nampak permainan dengan lebih dekat, dengan lebih real, dengan lebih HD. Aduh, ref buat hal lah ref. Janganlah buka-buka baju ref. Mantap, lay up daripada pasukan Brick City. Okey, point sekarang pasukan Daki dengan 53, Brick City 25. Another layup by Daki. Masa tinggal 30 saat lagi. Pasukan Daki melebarkan jurang dengan selesa. 60 berbalas 27. Okey, tamat suku masa yang ketiga. Okey, sebabkan Daki on fire. Ya, betul. On fire. Bukan Daki itik. Tu Daki kat kulit. Okey. A man for his words. Oh, masih berkhidmat. Masih berkhidmat.
believe in your tweets, kita boleh menang one-on-one. One basket, two basket, kita bagi. Okay. Pasukan daki. Hai Karan. Okay, ni crowd yang menunggu masa untuk main untuk game kedua kejap lagi. Kejap lagi admin study sikit nama team. Okay, so sekarang 12 minit yang terakhir untuk perlawanan pertama. Daki 60. Kita tahu apa? Brick City 29. Betul-betul brick malam ni. Sekejap setting jap. Laju tempo pasukan daki. Teringat masa admin time-time National Junior. Acamat. Tak ada lah. Admin tak pernah pun National Junior. Berangan je. Okay, masa tinggal 10 minit. Pasukan daki 62. Dan pasukan 8 second call. 8 second violation yang pertama untuk game malam ni. Pasukan Brick City 31, Daki 62. Okay, kalau kita tengok semakin ramai crowd yang baru sampai. Okay, untuk dekat Sakepak ni, sebab dia dalam kawasan perumahan, so parking tu dah ditetapkan lah. So untuk player-player, untuk pasukan-pasukan lain, tolong follow apa benda, information terkini daripada Sakepak. Okay, segala information pasal tournament ni boleh dapat dekat sakepak.com. Sekejap dah 10 minit. Sebab kita main running clock kat sini. Format sini 12 minit running clock. Jangan risau, time shaving tak ada. Kalau ada admin nampak, official tu akan di-shave. Mantap. Dan silap pas. Wow, fancy daripada Topek. Tapi gagal untuk menghasilkan mata.
Settling ni kategori NC ke open? Ni kategori open. Cumanya tak ada foreigner saja. Kategori open cuma tak ada foreigner saja. This is an amateur league. Ni bukan league yang besar pun. Basically ni first tournament yang kita buat dekat Saka Park. Especially dekat area section 6 Shah Alam. So kalau ada masa berkelapangan bolehlah memeriahkan court ataupun tengok di live saja. Okay, thank you semua yang join live TikTok. Sekarang kita tengah saksikan perlawanan antara Daki Itik dan pasukan Brick City Kota Batu Bata. Dan masa tinggal 6 minit 40 saat untuk suku masa terakhir kuarter keempat, dan poin sekarang pasukan Daki masih lagi mendahului dengan 64 mata berbalas 31 Brick City. Ni format liga. So total ada 8 tim. So 8 tim ni akan bertemu sesama sendiri lah. So hari ni ada 2 game, malam ni ada 2 game, besok ada 2 game dan Sabtu ada 4 game. So kita estimate untuk complete within 3 weeks saja. Okay, thank you siapa yang bagi Okay, masih lagi tinggal 3 minit untuk suku masa terakhir fourth quarter. Daki nampak lagi masih dominan di dalam court dengan conversion point.
Okay, game untuk weekdays kita ada hari Rabu dan juga hari Khamis sahaja. Rabu dan Khamis sahaja ada 2 game untuk weekdays pada pukul 9 dan juga pada pukul 10. So ini baru game pertama. Lepas ni kita ada lagi 1 game. So untuk game seterusnya saya akan buat live asing Saya pun tak tahu boleh ke tak untuk terus. Tak tahu berapa limit live TikTok. Okay, untuk weekend kita ada total 4 game akan start pada petang 5, 6, 8, 9. Dan semua game ni ada subjek tu cuaca. So cuaca kalau cun, game on. So hari ni kalau tengok langit mantap, memberi kerjasama. So untuk game pertama ada masa lagi tinggal 1 minit 53 saat. Time out dipanggil. So point sekarang pasukan Daki 72, pasukan Brick City 36. Kat mana ni? Kat section 6. Kat section 6 Shah Alam. Section 6 Shah Alam. Boleh waste je. Google Map pun boleh. Soccer Park. Average tinggi-tinggi semua pemain tu berapa? So untuk main basketball average dalam 17-18 lah. 17 tu dah dia dah kategori katik kan. Okay, thank you siapa yang bagi like. Second game siapa lawan siapa? Second game siapa lawan siapa? Bukit Puchong lawan Ubay. Okay, untuk second game saya akan buat live yang lain. So nanti minta tolong stay dekat profile saya ke ataupun tunggu link lah. Tunggu link baru. Sebab TikTok nak tamat dah kejap lagi untuk live yang ni. Okay, untuk time sekarang suku masa terakhir berbaki 1 minit dan pasukan Daki masih lagi mendahului dengan 75 berbalas 36. Okay, untuk game yang pertama antara pasukan Daki berbaju hitam dan pasukan Brick City berbaju merah. Dapat ke live? Ya. Dapat ke ni? Ya. Okay, masa dengan 12, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Okey. Ke Semak. Okey, jadi itu saja game yang pertama untuk Bowling Cup. Dapat main Phantom kan? Ya betul, main Phantom. Satu saat kau ada 69 detik. Sunyi detik. Kerja saat atau 3 detik. Dekat mana ni? Dekat Saka Park Section 6 Shah Alam. Okay, so saya akan end live. Kita dah tamat untuk game pertama. Okay, final score Daki 77 dan Brick City 40. So nantikan link untuk live yang kedua. Ciao guys.